Rezeki masing-masing, geng. Rezeki masing-masing. Tapi mana? Tolonglah. Tak pukat sebelah-sebelah. Rapat tebing tu tak bubu pula. Tengok, geng, duduk dekat-dekat tau. Mana palajik ni? Mai. Oh. Ya. Barang dah angkat. Dah loading. Kita tekong. Tekong tak bangkit lagi oh. Sampai jeti, kita tunggu tekong. Orang tunggu tekong, insya-Allah. Wah. Cuaca elok, geng. Kucing ni macam dengan kucing hutan tu. Bentuk badannya tu. Sampai kat tebing baru turun, okey? Ingat loncat. Semua duduk dulu. Kami barang semua turun. Baru turun. Jangan diri dulu. Kapal ini. Paman. Farwan. Masing-masing bawa anak-anak. Anak cikgu yang sulung ah. Sulung. Bismillah. Jatuh bangun aku rebah sampai demam kebas. Aku pernah dikejar hantu kepala hantu pun aku tak pegang. Rezeki tak pernah salah halaman. Mau kalau kata mau kata kalau isu untuk melaku tampaknya siapa laku asal pergi mencinaku isi orang dulu. Hati bini kena jaga kalau kau bawa aku fed up aku paling laku akulah shadow angler. Bawa pun sekali. Akulah shadow angler. Aku shadow angler, kasih punch cikgu semua tak belakang. Jatuh bangun aku rebah sampai demam kebah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepala hantu pun aku perlu pegang. Rezeki tak pernah salah. Kata mau kalau shooting song cikgu melaku. Siapalah aku asal pergi mencin aku isi orang dulu. Hati aku bawa aku kali laku. Okey, on. Pelan-pelan. Okey, on. Okey, clear. Alhamdulillah. Okey. Okey, babe. Masih, babe. Alhamdulillah. Wah. Boleh tahan. Makan-makan dulu, relax dulu. Alhamdulillah, sampailah. Cuaca okey. Nak makan? Tu. Si lemak ada, cucuk ada. Makan lah tu, kawan. Time is now. Dan cikgu orang cakap time is now. Gelap lagi ya. Cikgu orang rambut cakap merah dulu MJ. Bismillah. Alhamdulillah. InsyaAllah moga-moga berhasil. Bismillah. Macam biasa, geng, tengok cikgu kan terus berlabuh Gorgon di awal pagi. InsyaAllah rezeki Allah tak nak salah alamat. Betul cikgu? Gorgon, yeah. Itu yang kita mencari, geng. InsyaAllah
Macam biasalah, kita akan cuba dan terus mencuba. Betul cikgu ah? Betul. InsyaAllah. Kita tawakal. Kasih punch. Kita tawakal lah, yang penting usaha. Ya, yang penting usaha betul tu. Rezeki Allah tak nak selamat ke cikgu ah? Betul. So, aduh. So aku nak cuba casting. Kita tengok. Mai gorgon. Nah, kita kalau ada ikan dasak balah so plastik. Sak sangat lah. Sak mana pun lek lah. Tak sampai sedengkai. Oh, tak kena kan? Tak kena. Lalu lah ni. Tak kena kan? Tak kena. Udah balas tapi tak kena. Okey geng, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Wah. Okey, so welcome back to Shadow Anglers. Alhamdulillah. Cuaca dah kembali cerah. So aku bolehlah memperjelaskan, bolehlah aku bagi pencerahan kat hampa kat mana aku sekarang. Alhamdulillah berkesempatan lagi turun mengai di spot Cikgu Wan Striker. Kita menduga lagi. Manalah nak tahu kalau rezeki berpihak pada kami. So aku terapkan dalam diri aku, prinsip aku masih percaya pada rezeki geng. Masih percaya pada rezeki. So hampa semua pun masih kena percaya pada rezeki geng. Sebab apa? Sebab rezeki Allah tak pernah salah alamat geng. Andai kata sudah tertulis untuk kita, insyaAllah geng, jangan salah alamat. Untuk pagi tadi kami sampai spot pun dia dah labuh untuk sesi mencari gorgon. Cuma belum lagi berkumandang untuk route dia. So seperti biasa geng, apa lu Cikgu Wan? Kipas dulu. Kaki pan dulu. Menduga lagi geng. Menduga lagi betul. So apa jangan lupa geng, bantu Cikgu Wan Striker, like, komen dan subscribe di channel beliau okay. So untuk kali ni kami bawa masing-masing bawa pelapis geng. Anak aku geng, pelapis. InsyaAllah mana tahu esok-esok dia akan mengganti aku. Kasih pan dulu. Ho, senyum sikit. So di bawah sana anak bujang Cikgu Wan geng. Dan juga pelapis juga untuk generasi beliau. InsyaAllah. Okey, kasih pan ke. Mantap. Rezeki Allah tak nak selamat. Stay tune. Kita tengok menjadi tak menjadi episod ini kali. Kita menduga di spot Cikgu Wan Striker di perairan Pulau Pinang ke. Mata kai tu satu dah putus. Tak pasti ikan apa balah. Mungkin alu-alu. Hilang mata kai satu. Mungkin dah perkara aku tak tukar. Kita tengoklah sama ada dia masih ada lagi. Bismillah. Time is now. Gua cakap time is now. Come on. Alah. Mana pelajik ni? Mai. Tak kena geng depan-depan ni geng. Hui, depan-depan ni ah. Alalu geng, alalu. Geng, alalu. Kami duduk tengah mengai depan ni geng. Dia main labu buka depan ni. Aduh. Depan-depan geng main labu buka. Hampirlah jauh sikit. Ikan selah pertama. Aduh. Hampirlah jauh sikit. Abualah hampa ni.
Depan-depan tu labuh buka tu. Abuan lah. Tengah-tengah duk ada nak marah. Sekejap lagi dia marah kita balik. Manusia geng, itulah sifat manusia geng. Memanglah aku tahu hampa nelayan. Tu punca pencarian, tapi kami pun sebagai pemancing rekreasi ni agak-agak lah. Paling kurang tak hormat lah sesama kita. Nak labuh buka pun jauh sikit pada kami. Belah sana banyak ni depan-depan geng. Aduh. Tak apa, kita percaya pada rezeki geng. Dia punya rezeki, kita punya rezeki geng. InsyaAllah rezeki Allah tak pernah salah alamat geng. Wah. Yes. Ha? Alamak. Lucut. Kenapa? Putus. Besar. Aduh. Geng, ada. Wah, kabar ni? Talang. Wah, lucut. Talang lucut lah. Mata kecil. Besar ah. Pada kuda. Geruk-geruk geng. Oh, besar. Mantap. Oh. Dia makan bilis. Baik, kasih pans. Mantap. Tengok geng, duduk dekat-dekat tau. Apat tebing tu. Tak bubu kan. Oh, cari tali dia. Tapi mana? Tenang lah.
Clear. Tentara pasang bubu geng pun tak ada hasil geng. Tu yang aku pegang pada rezeki tu. Kena percaya pada rezeki geng. Tu tentara pasang bubu dia angkat kosong geng. Mau kata kalau kita mengikut tebing-tebing ni geng, kalau Allah kata ada rezeki untuk kita geng, InsyaAllah tak pernah salah selamat geng. Kita kena percaya pada rezeki geng. Rezeki masing-masing geng. Bagi kita yang rekreasi menebing ni, rasanya lebih kepada rasa tak berpuas hati lah. Sebab kita tebing geng, mereka main letak bubu rapat-rapat dengan tebing. Ikan nak boleh kita macam mana? Masuk ke bubu tu tambah-tambah pula kalau pukat. Tapi itulah macam aku cakap, kita kena percaya pada rezeki. Jangan nak pasang bubu kau, nak pasang pukat kau. Mau kata kalau Allah kata tak ada rezeki ke hang tu, insya-Allah confirm tak ada rezekinya. Tapi andai kata Allah sudah suratkan kepada hangpa, insya-Allah mengai ke, tahan buka ke, insya-Allah dah. So kita kena percaya pada rezeki geng. Rezeki Allah tak pernah salah alamat geng. Dia nak bagi tetap ada geng. Lekat kat celah mana pun confirm naiknya. Tu yang aku boleh cakap kat hamba. Tarik dah seluruh muka dah geng. Tarik dah seluruh muka dah. Tu tahan bubu cikgu. Tahan bubum tak ada. Tahan bubum tak ada. Rezeki masing-masing cikgu. Rezeki masing-masing. Memanglah sakit hati lah kalau ikut-ikut kalau dah daripada fizikal dia kan. Daripada pucuk pokok pangkai dah sakit hati lah. Kita mengai tebing. Lepas tu main meletak pukat sebelah-sebelah. Rapat tebing tu letak bubu pula. Betul je ku. Pucuk pangkai dah sakit hati lah tu ya. Betul. Tapi rezeki masing-masing. Betul je ku. Andai kata kalau kita boleh rezeki kita insya-Allah lah. Tu tahan bubu dah siap dia angkat kosong lah. Kapal ni. Wih, kasar, selang. Sudah masuk. Wih, kasar weh. Masuk dah, dah masuk dah. Macam dah. Op. Bau lah sedap ngai. Macam ni lah, bau sedap. Sabar. Mana ni? Oh ada. Di bawah patut tak terasa. Okey geng. Oi, sekilo mahal tu. Di kat market sepinggan mau RM10. Tak kena gaya sepinggan RM15. Oi. Ada kot 4-5-6 ekor. Kita mengai ni geng. Kita jangan memilih ikan geng. Kalau tak ada ikan,
Ikan target, kita cari ikan yang tak target. Macam ni nampak ni. Ni ikan tak target tapi ikan laut geng. Ui, ni 2 ekor geng, 2 ekor. Oh, lepas ekor. 2 ekor tapi terlepas ekor geng. Ni ikan tak target tapi ikan laut geng. Oh. So mengat ni kita jangan memilih. Apa yang ada kita ambil geng. Itulah satu rezeki. Apa yang dah bagi itu satu rezeki geng. Kita jangan memilih ikan. Ikan target tak masuk, kita cari ikan goreng. Goreng garing-garing geng. Mahal geng. Kilo berbelah ringgit. Tak silap berbelah sekilo berpuluh geng. Nampak. Nampak tak? Kalau macam ni kan bagus. Tak adalah lenguh tangan. Alhamdulillah. Rezeki geng. Banyak ekor tak? Banyak ekor kan? Buat untung. Tengah. Wah, kas. Kasak. Berapa ekor ni? 2 ekor ke 3 ekor? Oh, 2 ekor. Oh. Alhamdulillah geng, rezeki geng. Bismillahirrahmanirrahim. Kasak ni. Berapa ekor ni? 2 ekor ke 3 ekor ni? 2 ekor. Ui, ikan cecaru masuk. Cecaru pun dah. Cecaru geng. Mari sini. Jangan lari.
Payah sangat tu. 3 ekor. Lenguh tangan. Ha, boleh banyak ni. Ha. Berapa ekor ni? Oi, kasar ni. Oh, 2 ekor. Selesai sudah. Jam pun dah menunjukkan memang tengah hari buta, pukul 2 lebih. So dah melebihi had untuk sesi casting di Pulau Harimau. Walaupun ikan target dapat dilandedkan, tetapi aku masih dimurahkan rezeki dan aku masih diberi rezeki ikan lain, ikan goreng-goreng. Itu pun satu rezeki buat aku. Aku rasa setakat ini sajalah pertemuan kita. Benda yang lepas jangan dikenang. Benda yang berada di luar jangkaan kotak pemikiran kita, kita jangan hiraukan, kita jangan pedulikan, kita jangan kusukkan kepala kita. Okey, rezeki kita, rezeki doang, okey. Rezeki masing-masing. InsyaAllah geng, kita bertemu lagi di lain episod, di lain hari dan waktu yang sama di dalam Shadow Anglers. Okey. So aku sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.